Halo, hai semua. Okey, kalau sahur selalunya memang kita nak makan benda yang simple-simple tapi sedap. Apa kata korang cuba buat nasi goreng Cina versi Aira buat ni. Lepas berbuka tu, korang terus je masak nasi siap-siap, and then nanti korang boleh sejukkan. Sahur korang boleh terus masak. Korang masukkan minyak yang secukupnya, and then korang tumislah bawang putih. Bawang putih tu Aira guna dalam lapak ulas. Aira cincang halus. Masukkan daun bawang dengan minyak bijan. Lepas tu masukkanlah isi ayam. Kalau korang tak nak guna isi ayam, korang guna je lah apa yang ada dekat dapur tu kan. Lepas tu masukkanlah udang juga. Bila ayam dengan udang tadi dah masak, korang tolak tepi. Lepas tu korang pecahkan telur. Masak telur pula. Korang hancur-hancurkanlah telur tu bila dia dah masak. Lepas tu masukkanlah sos tiram. Untuk sos tiram ni Aira guna dalam 3 sudu besar. Apa-apa pun korang kena tengoklah nasi korang tu banyak mana. Kalau lebih kadang masin pula kan. Lepas tu Aira letaklah serbuk bawang putih dengan serbuk bawang merah. Bila korang dah gaul rata tu, baru korang masukkan nasi. Nasi ni kalau boleh korang gunalah nasi yang dah disejukkan. Sebab kalau korang guna nasi yang baru masak tu, nanti nasi goreng korang jadi lembek. Lepas tu masukkan sayur pilihan. Lepas tu korang bolehlah perasakan dengan lada sulah dan juga serbuk perasa. Kan dah siap tu, mudah kan? Selamat mencuba.